Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat kuotiao goreng kerang cara mudah dan sedap. Mula-mula kita masukkan minyak, satu sudu makan lebih sikit. Ni bahan dia guys. Ambil bawang putih sebiji, katok. Masuk ke dalam langah guys. Lepas tu kita tomel lagi, nampak brown sikit. Masukkan kerang. Kita kacau-kacau sikit. Masukkan cili kering sikit. Lepas tu cili bor sikit. Lepas tu kicap sikit. Lepas tu kita tuang ke dalam langah. Kacau. Kita masukkan ayak kicap. Lepas tu kita masukkan ayak kicap. Dalam dua. Lepas tu kita kacau. Buka api jangan tutup lah. Buka api yang tutup dah. Bagi dia ambil telur sebiji. Pecahkan. Masuk ke dalam langah. Kacau sampai dia lumat guys. Lepas jadi macam tu. Lepas tu kita biarkan. Tu kita masukkan kuotiao banyak ni ya guys. Jangan banyak sangat lagi takut tak jadi. Banyak tu je. Kita kacau. Lepas tu kita kacau dia. Kuat sikit. Dah. Nampak kering sikit tu, jangan kering banyak, kering sikit tu. Nampak kita kering masuk sikit kucai. tu, kita masukkan kucai. Masukkan toge ke dalam langah. Okey, kita kacau balik. Buka api Sikit. Kita kacau dia sampai dia kering. Okey, siap. Okey, siap. Kita masukkan ke dalam pinggan. Sudah siap. Kita makan dia dengan cabai jeruk. Kita makan dia dengan cabai jeruk guys. Kuotiao goreng. Terima kasih. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Jangan lupa follow kami guys.